Kita tak tahu apa yang akan jadi pada masa akan datang. Betul. Tak ada siapa pun akan tahu apa yang nak jadi walaupun dalam masa sesaat. Yang kita ada cumalah doa. Kita boleh berdoa pada Allah, kita boleh mohon pada Dia. Dan Mia sanggup lalui apa je dugaan. Asalkan abang ada di sisi Mia. Yalah, abang akan sentiasa dekat sisi saya. Tapi kan sayang, buatnya kan Allah tu nak bagi abang kena sakit mental. Abang tak ingat apa-apa. Ish, abang ni mintalah yang elok-elok. Saja je lah. Gurau nak manja-manja dengan sayang. Nak bermanja tapi cakaplah yang elok-elok, bukan macam tu. Yelah. Abang minta maaf. Tapi kalau betul-betul abang biol, saya nak abang lagi tak? Nak, tapi dengan syarat. Otak bio tu jangan nak ingat kat perempuan lain, okey? Ni bini boleh lupa tapi perempuan lain boleh ingat. Itu gatal namanya. Sayang ni, abang dah biol pun cemburu lagi Alah abang tu. Orang dah meninggal pun cemburu. Betul. Abang mengaku abang masih lagi cemburu dengan arwah Khalil tu. Ni kan pula Adam yang masih hidup lagi kat atas muka bumi ni. Abang, dalam hati ni penuh dengan nama Zahir Samad. Dah tak muat nak masukkan nama orang lain. Tapi bukan manusia bernama Adam. Dia sentiasa akan menyempit. Dia tu kan tak kerti bahasa.